Sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2025 bakal diadakan pada Jun depan dengan Kuala Lumpur sebagai tuan rumah. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil ketika mengumumkan perkara itu berkata, tarikh sebenar penganjuran program bagi meraikan pengamal media itu akan diumumkan kemudian. Jadi insya-Allah sepenuh Hari Wartawan Nasional kita ada beberapa pengumuman, insya-Allah pengumuman besar yang akan dapat membantu rakan-rakan media. Ini yang kita harapkan. Beliau ditemui selepas mengiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meraikan pengamal media pada majlis berbuka puasa Perdana Menteri bersama pengamal media di Angkasa Puri pada Selasa. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Datin Paduka Nurul Afida Kamaluddin dan Ketua Pengarang bernama Arul Raju Duraraj. Pada 23 Januari lalu, Datuk Fahmi dilaporkan berkata Hawana tahun ini akan menjadi platform untuk menghimpunkan organisasi media dari seluruh ASEAN bagi memperkukuh kerjasama selain mengenal pasti cabaran terkini dalam industri media. Dalam hari itu, Perdana Menteri yang tiba sekitar 6.45 petang turut meluangkan masa menyantuni kira-kira 500 pengamal media yang hadir. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan sumbangan tabung kasih Hawana kepada 10 veteran media termasuk 2 veteran bernama yang diuji dengan masalah kesihatan bagi membantu mereka membuat persiapan menjelang sambutan Aidilfitri. Tabung kasih Hawana yang diwujudkan sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 adalah inisiatif Kementerian Komunikasi dan dikendalikan oleh bernama bertujuan menyantuni pengamal media. Terdahulu, Perdana Menteri turut meluangkan masa menyempurnakan peluncuran buku Amanat Integriti dan Tata Kelola Malaysia Madani terbitan Institut Integriti Malaysia.